Dari sini Telangan Bonggol mobil dia lost control sikit lah. Okay, dah sampai. Selangor macam ni lah. Aku Selangor je lah. Itu memang Masya Allah, banyaknya saya makan ni. Apa ni, Rik? ni balik suara. Lengkong mari. Betul-betul nak rap ni. Right. Pegang kaki tau. Pegang lo. 1, 2, 3. Buat cepat lah sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak saya ingat 1, 2, 3, 4. hikmataka wa insya alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Oh, mantap. Apa beza? Ada gear. Maksudnya tukar gear kat mana? Ya. Songket Oh, macam tu ke? Bu, bawa satu bu, bagi Syah Alam. Tadi dah test, ada buat warm up sikit tadi. Okey lah, best juga ATV. Sebab aku pernah naik ATV. Cuba, maybe sistem ni macam advance sikit. Best ni handling apa semua. Wow. Dekat atas ATV sekarang ni. Okey, boleh nampak. So orang tengah try lagi tu. Okay, so ni motor aku. Right, jom kita explore. Kita dah ready dah untuk masuk ATV punya aktiviti. Masuk hutan. So ada dalam 8 orang. Ambil yang auto. Senang sikit aku nak handle. Boleh je ambil kelas, tapi susah aku buat video payah nanti. So diorang ada yang ambil clutch 2 motor clutch. Ada motor clutch 1. Ya. Handle dia senang je. Ini minyak dia. Ni brake depan belakang. Start dekat sini. Tu je lah sistem. Meter dia pakai macam Shopee punya meter lah. Tapi minyak dia berkelip. Tapi dia tak function. Apa minyak dia ni? Nampak dia berkelip. Tapi minyak dia tak detect pun. RPM ada Oh lama. Shadow trip apa semua. Speedo. Mantap lah. Aku ada glove semua. Betul dia jalan sendiri. Dia punya transmission dia kat sini. Forward and reverse. Neutral, forward, reverse. Pakai brake disc, babe. Bukan main-main tu. Kita masuk jalan kampung. Tapi handle dia keras sikit, babe. Oh, dah masuk hutan. Bagi signal ada tau signal. Signal ada tau. Ada signal. So ada lampu emergency. RPM sampai 10 baik. Risau tu. Tengok rumah-rumah kat sini, rumah kampung yang rare dekat Lenggong ni. Ni rumah lama. Ada orang dah rasa ni. Rumah lama. Banyak rumah lama sini, serius. Rumah orang lama. So, kalau ada aktiviti tu memang lalu kawasan sini lah. Semua orang kampung tengok lah. Semua orang kampung tengok lah kita orang. Pasal dia memang menentas kawasan-kawasan rumah kampung Lepas Oi. Ini sejuk. Tu nampak tu. Gua. Dah masuk kawasan gua lah. Apa Wan? Buat balik kacang ni, buat balik. Kat sini dia ada jumpa dengan manusia buat apa? Woi. Bawah tu benda. Macam gotong purung sikit lah.
Dia kalau letak lighting cun lah. Ada kuah puteri. Alah macam dinosaur. Lepas tu buat kena buat lampu slow. Di dalam tu ada burung garuda, siput sedut, pentas menanjung, katak besar kita. Siput sedut besar kita. Man, kau nak pergi kat Guru Puteri tadi? Ada puteri kena buat lampu slow. Dinosaur kena dinosaur kan. Nampak sikit hidung dia kan. Mata. Tu dia kata dia orang kata ada begitu geban kan. Ambil gambar lawa nampak betul love sikit. Oh. Telefon nak ambil gambar. Ya, Mama. Kalau nak lagi betul love kat sini Ada. Janganlah dong. Nampak love Cuba kita tengok. Ambil ramai dulu kata dia. Dia kata nampak betul love. Ambil ramai Betul. dulu. Suka Wah, dia Willy pula dah. Aduan. Ni singgah tempat lain pula. Budi signal. Ni kubur. Kawasan perkuburan. So, masuk malam sini. Bayangkan lah. Ni kubur lama ni. Gila. Ada monyet atas batu nisan. Monyet duduk atas batu nisan. Aku rasa itulah segan sikit lah. Sebab masuk rumah orang. Tapi diorang dah biasa lah kot kalau ada aktiviti-aktiviti. Ni masuk hutan dah ni. Memang bising sikit lah. So diorang dah biasa kot. Masuk ladang tebu. Sudah masuk guys. Sudah masuk guys. Main aktiviti kita sebenarnya. Untuk ride ke Lenggong, ini main aktiviti kita. Tu, jalan sudah mencabar baru syok. Ni just main brake je lah. Brake handle, tak payah nak tekah-tekah ni. Bukit pun dah mencabar ke? Jatuh. Oish. Allah, Iwan. Mimbu jatuh. Mati minyak lu kau. Habis juga. Tak apa. Okey Wan, tak apa. Aduh, Kau duduk lu. Dari sini Telangga Bonggol maybe dia lost control sikit lah. Jatuh. So, aku rasa dia tumpang je lah belakang. Tolong apa tu? Okey, jap. Sini jap. Angkat. Tu 2 3. Tu 2 3. Hop. Okey, nice. Kau kalau ikut kau tumpang je, tak bawa lagi dah. Relax. Ingat yang kita masuk kawasan hutan, kita tak tahu apa benda yang kat depan kita. Kita rasa kita boleh kontrol, tapi actually kita lose control. So risau tu. Nak balik ni aku tak tahu macam mana. Boleh lah. Nak. So kita sambung perjalanan. So kalau hutan ni kalau boleh jangan cakap besar. Ikut kemampuan diri lah. Tapi tak apa, kita be conscious lah. Laju pula dia orang kat depan ni. So yang ada gaung tu kau boleh slow lah, tak payah laju pun.
Turun bukit lagi lah. Kena slow. Ke tempat mula-mula masuk tadi. So memang kena main brake depan belakang lah. So tak boleh laju sebab kadang-kadang ada benda obstacle yang menyebabkan kita lost control. Tempat ni lah yang bahaya. Kalau macam ni aku tak tarik throttle lah. Memang aku main brake je lah. Aku ada satu power bank kalau nak. Okey. Woi. Dong. Nak terjongkit. Dong.